Alright geng, hari ni kita ada apa ni? Ativa. Kan, kereta baru tapi ada masalah bunyi. Kenapa? Kereta baru sudah ada bunyi kan. So saya nak tunjuk kat korang, ini bunyi. Aku akan fokus pada barang ni. Saya nak tunjuk kat korang kalau boleh dengar bunyi dia macam mana. Jom. Korang dengar dengar tak bunyi? Krak kruk. Krak kruk. Itu barang bos. Yang bunyi itu barang. Okay. So ini barang berpunca daripada, nanti saya tunjuk kat korang. Sebab masalah bunyi ni korang tak boleh buat main tau. Silap-silap korang tukar semua barang, tak settle juga. Padahal bendanya kecil aja. Okay, Ativa lah, yang saya kena Ativa lah. Biasa yang datang kan, yang bawa datang, lepas tu dah komplain macam-macam dah. Bang, saya dah tukar banyak barang bang, saya dah habis 1000 bang, tapi masih bunyi juga bang. Sebab benda ni orang tak expect benda ni ada masalah bunyi daripada benda lah ni. Tapi untuk Ativa, ini barang yang bunyi. Sekejap. Ini barang bos. Ni barang bunyi. Okey. Sebab apa dia bunyi? Ni absorber cover ni. Kenapa dia boleh jadi bunyi bang? Ni orang tadi. Sebab dia keras. Dia keras. Nampak? Main macam ni pun keras. So bila pumping, dia tergeser sama dia. Macam tu. Prap. Jadi fokus kepada ini barang. Okey, ini barang tak mahal mana pun. Tapi kalau dia bunyi, memang hilang RM2,000. Kalau salah, langkah korang. Okey, semoga bermanfaat. Nanti saya tukar, saya test dan korang dengar. Okey, baik geng. Kita potong je terus. Kita potong dia, lepas tu kita test tengok. Potong je, tak ada masalah, barang pun nak tukar. Alright geng, setelah kita potong, kita test. Korang dengar Nah, macam tu sekali saya terjun di bumper, tak bunyi. Tengok. Hilang kan? Itulah punca dia geng. Punca dia absorber cover saja. Okey. Itu saja geng. Benda ni kalau silap langkah boleh jadi boleh jadi hilang RM2,000 geng. Right, itu saja geng. Semua kepada Ativa ada bunyi macam kacang tu bila pumping, itulah korang tukar je lah. Absorber cover. Ini yang saya potong. Dah. Ini pun saya potong. Benda ni potong semua geng. Ini pun boleh jadi bunyi juga ni. Right. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat geng. Mohon share saja geng, bantu saya share, like, komen yang baik-baik. Okey. Assalamualaikum.